bila boleh start bayar principal? First year beli rumah dah boleh ke? Okey, ini ada dua soalan ya. Saya akan jawab satu-satu. Yang pertama, bila boleh start bayar principal? Jawapannya adalah apabila bank habis keluarkan loan anda atau pembiayaan anda. Okey, habis keluarkan. Maksudnya di sini bank sudah habis bayar penjual. Penjual ni tak kira ya, pemaju atau individu. Kalau anda beli rumah dalam pembinaan, pemajulah. Kalau beli rumah dengan individu, subsale lah, okey? Baru anda boleh start bayar principal. Okey? Senang, kalau tak faham lagi, senang saja. Jawapannya adalah apabila anda sudah dapat kunci. Okey? Kalau sudah dapat kunci, boleh mula start bayar principal. Maksudnya di sini rumah tu dah siap, baru anda boleh bayar principal. Okey? First year beli rumah dah boleh ke? Kalau anda beli subsale, transaksi kalau makan masa 6 bulan dalam tempoh tahun pertama, betul? Tahun pertama pun dah boleh mula bayar principal, tak ada masalah. Kalau anda beli undercon 4 tahun nak siap, tunggulah 4 tahun. Sebab seperti yang saya terangkan tadi, kalau nak bayar principal kena dapat kunci dahulu. Dan maksudnya kalau dapat kunci di sini, maksudnya rumah tu sudah siap dibina, baru anda boleh mula bayar principal. Okey? Semoga ini telah membantu.